Okey, tadi rakaman video tadi terhenti masa dah nak sampai destinasi, dah arrive, dah sampai, dah passenger dah keluar ataupun dah siap hantar barang, video pula kena delete yang lain-lain lah. Dia stop sendiri. Jadi saya kena buat semula lah. Yang tu, tapi yang sekarang ni saya boleh tunjuk. Yang sudah tu kita boleh semak balik. Kita boleh tengok balik. Okey, kita pergi ke yang tadi daripada skrin utama, kita klik earning. Okey, tengok completed. Okey, yang tadi yang paling baru tadi yang hantar durian tadi. Dia bagi tip. Dapat dapat kasih sayang. Alhamdulillah, terima kasih. Taklah banyak, tapi yelah, kita buatlah kan memenuhi keperluan. Orang nak hantar durian kan, bukanlah nak hantar benda yang salah. Kalau hantar benda yang terlarang, saya tak buat, saya cancel je. Okey, jobs complete, kita boleh tengok. Okey, job details. Kita boleh semak balik apa alamat semua, apa dia punya overview tadi. Earning ni maksudnya berapa yang kita dapat? RM6.40. Berapa kilometer? Jarak. Okey, bayaran pakai GrabPay. Standard lah, kereta Proton Saga. Jarak 4 kilometer. Saya dapat RM6.40. Dia punya perincian, passenger bayar pada Grab. Passenger bayar pada Grab. Tak nampak. Okey, tak nampak. Okey, tak apa. Okey, nama tu saya kena tutup. Okey, begitulah. Okey, untuk hari ni, okey. Saya yang merah-merah. Yang merah-merah tu cancel. Itu banyak. Itu kalau nak cerita itulah senario dia. Dia untuk pemandu Grab baru ni kena bersedialah untuk auto accept ataupun iyalah dalam masa 3 saat kena buat keputusan, mata kena tengok skrin. Dalam masa yang sama kena memandu, pandang jalan, pandang depan, kiri kanan, pegang steering betul-betul. Tengok skrin tu sekejap-sekejap je. 3 saat je dia bagi. Jadi kalau benda yang dia assign, macam kalau kita tak klik sendiri cancel, maknanya kita accept. Dia macam dia itulah auto accept, bukanlah auto accept. Kalau kita tak cancel, dia accept, maksudnya kita terima. Lepas tu kita tengok tak maulah, kita boleh cancel. Adalah senario tu kalau nak rakam tu saya kena berhati-hatilah sebab sambil memandu kita tak boleh nak rakam saja je. Jadi ada senario ni memang kenalah semua pemandu baru kena bersedialah. Masa yang diperlukan sangat singkat. Tak kurang daripada 3 saat untuk buat keputusan. Walaupun tak sempat cancel, kita masih boleh cancel lagi. Maksudnya dia dah keluar dah. Okey, dah keluar dah maklumat destinasi, dah maklumat tambang berapa, harga berapa yang kita dapat. Tapi kita tengok ini jauh sangat lah, saya tak boleh lah nak pergi. Ataupun dekat sangat lah, saya nak cari yang lebih mahal, yang lebih besar kan, yang lebih berbaloi. Saya pun letih kan, nak ambil yang sikit-sikit ni. Okey, kita masih boleh cancel. Jadi dia akan disenaraikan di sini. Banyak nanti cancel. Berkata tak larat lah nak ambil yang dekat-dekat ni kan. Okey.